Pelajar sekolah ditangkap polis ketika beli barang raya untuk asnaf. Pelajar bawah 18 tahun keluar beli barang raya dalam program beli barang raya untuk asnaf. Tapi akhirnya digari dan disumbatkan ke dalam lokap. Ini bukan cerita drama TV3, TV. Seorang pelajar sekolah alternatif Teluk Layang ditahan polis ketika membeli barang keperluan raya untuk asnaf bersama gurunya di sebuah pusat membeli belah di Kota Kinabalu, Sabah. Menurut laman TikTok Suara Mahasiswa UMS, pelajar di bawah umur 18 tahun berkenaan ditangkap dan digari atas alasan tiada dokumen lengkap. Walaupun pelajar berkenaan memiliki surat kebenaran dari pihak sekolah, dia dimaklumkan akan dimasukkan ke dalam lokap. Pelajar yang dikenali sebagai Niko itu merupakan penduduk yang tinggal di Sabah namun tiada negara asal atau stateless menyebabkan golongan sepertinya menjadi terpinggir. Pelajar bawah 18 tahun keluar beli barang raya dalam program beli barang raya untuk asnaf. Tapi akhirnya digari dan disumbatkan ke dalam lokap. Ini bukan cerita drama TV3, TV2, TV1. Tapi ini realiti yang benar-benar berlaku di Sabah, di Malaysia di saat pemerintahan Madani. Sedikit kronologi. Petang tadi sekitar 2 petang di pusat membeli belah pelajar sekolah alternatif Teluk Layang bernama Niko telah pun ditahan secara tiba-tiba tanpa sebarang penjelasan daripada pihak polis. Surat program ada. Gurunya cuba memberikan penjelasan. Tapi pihak polis memilih untuk abaikan dan tak peduli dengan penjelasan apa yang diberikan oleh guru tadi. Jadi terus dia dibawa ke IPD Kepayan. Gurunya tunggu berjam-jam. Terus naik ke tingkat 3 untuk berikan kerjasama, untuk berikan penjelasan kepada pihak polis. Tapi akhirnya beliau dipaksa untuk tunggu di lobi. Tunggu je di lobi. Tunggu nanti pihak polis turun bagi tahu apa yang akan berlaku tanpa sebarang penjelasan. Selepas itu pukul 6.05 petang begitu datang berita bahawa Niko akan dimasukkan ke lokap. Seorang pelajar bawah umur hanya datang program kebajikan untuk beli barang raya tapi dilayan seperti penjenayah. Inilah masalah bila segelintir polis rasa mereka ni terlalu besar, terlalu megah, terlalu hebat. Dengan pelajar, dengan mahasiswa bukan main bengis, garang, tegas, disiplin dan sebagainya. Tapi bila jumpa dengan orang-orang politik, bukan main lembut. Dah macam sotong, senyum sana sini. Ingat, kuasa polis bukan untuk tunjuk kuat pada rakyat biasa. Tapi kuasa polis adalah untuk lindungi rakyat. Itu tujuannya, itu peranannya. Disebabkan segelintir polis beginilah rakyat mula luntur kepercayaan kepada institusi PDRM. Kita tidak kata semua, tapi sebabkan segelintir beginilah. Selepas itu, sibuk minta rakyat beri kerjasama dengan polis. Jadi kami di Suara Mahasiswa berdiri teguh dengan adik Niko dan kami menuntut untuk pembebasan segera. #hak. Aku perasan banyak komen masuk dalam video aku sebelum ni tentang kes adik Niko. Macam-macam respon ada yang matang, ada yang emosi, ada juga yang terus serang peribadi. Ada yang tuduh aku ni entah-entah tak ada dokumen. Ada yang kata aku ni mungkin PTI lah kot kan, support PTI, so akulah PTI. Jadi yang jenis komen-komen macam ni aku tak nak layan. Jujurnya aku tak berminat pun untuk layan. Tapi ada beberapa perkara yang aku rasa daripada berpuluh-puluh komentar yang aku lihat, ada 3 perkara utama lah yang aku rasa perlu untuk aku respon. Pertama, aku nak respon terhadap golongan yang terpaling lokal. Aku perasan ada segelintir yang marah betul sebab aku bercakap tentang isu Sabah. Kerana logik mereka mudah. Aku bukan Sabahan, jadi aku tak patut bercakap tentang Sabah. Jadi mungkinlah aku nak ajukan juga satu persoalan yang mudah juga kepada golongan ini. Adakah aku perlu menjadi Sabahan untuk bercakap tentang Sabah? Jadi kalau kita ikut logik begini, adakah aku atau seseorang itu perlu menjadi rakyat Palestin untuk bercakap tentang Palestin? Do I need to be Palestinian to talk about Palestine? Or do I need to be Sabahan to talk about Sabah? Jadi kalau perkara ini logik yang kita terima,
Adakah seseorang itu perlu menjadi mangsa dahulu baru boleh bercakap tentang keadilan? Jadi isu yang aku bangkitkan bukan isu negeri semata-mata, tapi ini adalah isu kemanusiaan, isu undang-undang, isu pendidikan dan keadilan dalam sebuah negara. Kalau kita hanya benarkan orang bercakap tentang sesuatu isu hanya kerana identiti, maka akhirnya kita tidak bercakap tentang kebenaran dan kejujuran. Kita cuma bercakap tentang sempadan negeri dan negara. Respon aku kedua terhadap golongan yang terpaling polis. Ada juga yang melenting seolah-olah aku menyerang keseluruhan institusi PDRM. Ada yang cakap aku tak berterima kasih dengan pihak polis dan sebagainya. Padahal dalam video tu aku dah maklumkan secara jelas bahawa terdapat segelintir pihak polis yang bermasalah. Disebabkan segelintir pihak polis yang bermasalah inilah kepercayaan masyarakat terhadap institusi PDRM mula luntur. Ini yang aku maksudkan, segelintir, bukan semua. Gagal pencerapan kalian ini. Aku bersangka baiklah terhadap golongan ini. Mungkin pertama, dia tak faham apa yang aku cakap, dan mungkin yang kedua, dia terasa sebab dia termasuk dalam golongan yang segelintir yang aku sebutkan itu. Perkara ketiga yang aku nak respon adalah perkara yang paling penting dan paling bermasalah, iaitu perbezaan antara PTI dan stateless. Aku tak faham kenapa sampai ke hari ini masih lagi ada orang yang tak boleh nak bezakan antara dua perkara ini. Padahal ini adalah asas yang sangat penting yang perlu difahami. Buatlah pembacaan. Jadi biar aku bagi analogi paling mudah lah untuk kawan-kawan faham. Budak 5 tahun pun boleh faham, aku percaya. Bayangkan setiap negara ini adalah rumah. Kita ada rumah Malaysia, kita ada rumah Filipina, kita ada rumah Indonesia. Jadi setiap rumah ini ada penghuninya. Apa maksud PTI? PTI ialah orang yang sebenarnya ada rumah tapi dia masuk rumah orang lain tanpa izin. Contohnya, dia warga negara Indonesia tapi masuk Malaysia tanpa permit. Itu adalah PTI. Stateless pula berbeza, jauh berbeza. Stateless ialah orang yang tidak ada rumah langsung. Malaysia tak mengaku dia, Indonesia tak mengaku dia warga negara, Filipina juga tidak mengaku dia sebagai warga negara. Masalahnya, dia berada di sini, di Malaysia. Jadi soalan paling penting yang harus kita pertanyakan, kalau dia tak ada negara, kita nak hantar dia balik ke mana? Nak campak tengah laut? Itu realiti yang ramai orang tak nak fikir. Sebab itu isu stateless ni tidak akan selesai kalau kita hanya bermain dengan retorik hantar balik, bukan orang sini, bukan orang lokal. Kerana hakikatnya kerajaan sendiri pun berhadapan dengan dilema yang sama. Contohnya, apa yang berlaku di Kota Kinabalu. Ada kes di mana individu-individu stateless ini yang berada di sekitar Kota Kinabalu dikumpulkan, ditangkap dan dihantar ke Sempurna. Ini fakta. Jadi aku nak tanya balik kepada golongan-golongan yang paling lantang, suruh hantar balik. Hantar balik ke mana sebenarnya? Jadi kenapa kita tak kritik dasar yang gagal menyelesaikan isu ini? Kenapa kita nak marah kepada orang yang bercakap tentang masalah ini, tapi diam apabila masalah itu terus berulang? Apa solusi yang kita bincangkan? Apa solusi yang kita bahaskan? Apa solusi yang kita kedepankan? Kalau hanya sekadar menulis di ruangan komentar, tiada apa-apa guna. Kalau kita terus bermain dengan sentimen perkauman, sentimen terpaling roka, sentimen rasis, isu ini tidak akan selesai sampai bila-bila. Jadi yang kita perlukan hari ini ialah kejujuran untuk memahami masalah dan keberanian untuk mencari penyelesaian. Kalau tidak, kita cuma akan terus bergaduh sampailah ke akhir hayatnya, sampailah ke generasi kehadapan, masalah ini tidak akan selesai.